barisan leaders, barisan Icon, founder Master Ila dan tuan-tuan dan puan, hadirin pelancaran G100 5G veteran. Tuan-puan, idea veteran ni saya terfikir ketika trip di Antartika bulan Disember hari itu. Okay. Tuan-puan, masa trip di Antartika, saya bersama Datuk Seri, bersama dengan Tuan Syukur Hashim, 3 couple lah. Okay. Dalam trip tu ada, saya ingat saya 200 passenger, 200 penumpang dalam satu cruise. Okay, cruise kita selama 18 hari. Kita duduk atas kapal selama 18 hari. Tuan-puan, 70% daripada penumpang cruise ialah mereka yang berusia 60, 70 dan 80 tahun. 70%. Ya, saya umur 40-an ni yang termuda dalam cruise tu. Dan apa yang saya kagum, tuan-puan, maksudnya saya duduk dalam circle veteran. 70%, 60, 70, 80. Okay. Apa yang saya kagum, tuan-puan, ialah circle ni dia different dengan kita tengok circle umur 60-an, 70-an, 80-an di tempat kita, di Malaysia ataupun di Asia Tenggara. Different. Pada usia begitu, tuan-puan, mereka sibuk menjelajah dunia. Habis cruise sana dia dah ada plan cruise mana pula dia dah pergi. Okay. Dan saya rasa pada usia begitu mereka masih excited untuk explore dunia, tuan-puan. Tuan-puan, yang naik atas cruise tu, saya rasa saya Datuk Seri dengan Tuan Syukur, kita just tengok-tengok, enjoy life macam tu, healing-healing macam tu. Tapi mereka yang 70% ni, tuan-puan, masih excited untuk belajar. Tuan-puan, mereka masih excited belajar tentang burung-burung laut, tuan-puan. Ambil gambar dan discuss, tuan-puan. Panggil profesor duduk bincang lepas habis presentation. Discuss tentang burung sana, burung sini. Itu umur 60-an, 70-an, 80-an bincang lagi tu pasal burung-burung. Kan? Belajar tentang geologi, macam mana boleh jadi Antartika, apa hubungan Antartika dengan Cape Town, dengan South Africa. Dia orang belajar, tuan-puan. Saya ni dengar-dengar, okey, apa dia sibuk tanya tentang burung ke, tentang gunung ke, terpulang lah kan. Tapi golongan ni excited belajar. Dan golongan ni excited explore. Saya, Datuk Seri dengan Tuan Syukur Hashim, okey, cruise, bila kita sampai satu tempat, kita akan berhenti tau. Kita akan turun, naik boat. Dipanggil naik Zodiac. Naik boat, kita naik ke daratan. Daratan tu ada tempat kena hiking. Ada tempat kena berjalan jauh. Tuan-puan, yang saya kagum, tuan-puan, walaupun mereka umur 60-an, 70-an, 80-an, mereka masih pergi explore jalan jauh. Mereka masih hiking. Hiking, tuan-puan. Kami 3 couple ni nampak kena hiking. Hiking setengah tu tak nak. Ni 3-3 tak tua lagi, tuan-puan. Kita orang Asia kot. Hiking tak payah. Kita nak healing-healing. Mereka walaupun okey, kita berjalan jauh. Saya tengok makcik-makcik umur 70-an, 80-an jauh berjalan, tuan-puan. Dan apa yang saya kagum, tuan-puan, mereka pergi solo tu. Kalau kita nak berjalan umur 70, 80, mesti anak ada sekali, betul tak? Anak ada sekali, cucu ada sekali tolong pimpin. Tak ada seorang pun saya tengok yang berusia minta tolong pimpin. Walaupun mereka berjalan bertongkat tu, tak ada seorang pun minta orang lain bantu dia. Maksudnya, pada usia begitu, mereka enjoy life, mereka benar-benar independen. Tuan-puan, apa yang membolehkan mereka pergi tengok dunia, tuan-puan? Yang pertama, mereka ada duit. Tuan-puan, saya tanya, antara yang datang tu adalah sebahagian besar daripada Amerika. Saya tanya, yang pergi tu, tuan-puan, pencen cikgu pencen. Dan mereka ada increment setiap tahun, tuan-puan. Cikgu pencen dia ada kenaikan pencen setiap tahun. Saya kira pencen mereka tu at least kalau convert kepada kita ni adalah dalam belas-belas ribu setiap bulan. Jadi mereka dah tahu dah 2 tahun, 3 tahun sekali mereka boleh pergi tengok dunia dengan bayaran yang mahal-mahal. Okay. Satu,
dia ada duit. Yang kedua, kesihatan yang bagus. Dan yang ketiga, dia ada circle, dia ada kawan-kawan. Dia orang ada club tuan-tuan, club pergi travel. Dia orang ada club. Jadi dia orang ni memang satu geng. Walaupun naik cruise ni, mereka ni dah pergi banyak cruise sama-sama tuan-tuan. Mereka ada circle. Okay. Jadi pada itulah tuan-tuan saya fikir, kan bagus kalau kita orang Malaysia, orang Asia, usia di akhir usia kita ni adalah usia kita buat aktiviti yang berkualiti. Perkara yang bermakna untuk hidup kita tuan-tuan. Bukan rehat tunggu mati. Yelah, dah tak boleh buat apa. Duit tak ada, circle tak ada, tak boleh nak buat apa. Jaga cucu, rehat tunggu mati. Itu realiti, betul tak? Realiti. Jadi saya fikir, dengan circle yang kita ada, kita boleh buat satu circle baru, kita memberi harapan baru kepada masyarakat. Yang mana umur 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, selagi kita hidup, kita enjoy life. Daripada situ tuan-tuan saya fikir, kita kena wujudkan circle veteran. Waktu tu kita tak tahu nama apa. Kita fikir-fikir last kali kita dapat veteran. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-puan okay. Ramai orang kita 50-an, 60-an yang Muslim. 50-an, 60-an kita rasa tak boleh buat apa dah. Kita hidup kita pergi masjid, pergi kedai kopi. Musim pilihan raya kita bercakap tentang politik dan kita bergaduh tentang politik. Tak pasal-pasal bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan orang kampung, bergaduh ahli keluarga. Saya rasa itu bukanlah yang bagus. Tuan-tuan, kita pergi masjid, kita ingat Tuhan. Tuan-tuan, pergi Antartika pun ingat Tuhan, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah dibuat-buat, tuan-tuan. Tuan-tuan pandang sekali terus keluar dari mulut. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Tak payah dibuat-buat, tuan-tuan. Tengok saja kebesaran Tuhan, kita terus terkeluar. Menangis tuan-tuan, saya sampai sana keluar air mata tau. Kita tak pernah tengok dunia macam ni yang kita pernah tengok dalam skrin. Dalam skrin aja. Tapi bila kita tengok terus, kita rasa wah, kehebatan Tuhan. Tuan-tuan, dalam trik kami tu 2 hari sebelum 2 hari sebelum kita sampai di satu tempat cruise, lepas tu kita naik Zodiac, naik boat tu, singgah, lepas tu naik puncak bukit tu. Semua orang naik puncak bukit hiking tu. Semua yang umur 60-an, 70-an, 80-an. Kecuali kami 3 couple ni. Penat lah, kita duduk bawah, kita tengok penguin cukup lah. Atas pun ada penguin, tapi bawah banyak lagi. Mereka semua hiking tuan-tuan. Seorang sampai kat puncak tu, umur 80-an, meninggal di puncak. Meninggal dalam keadaan mereka enjoy life. Saya nak tanya, tuan-puan nak meninggal dekat katil hospital ke? Tengah tuan-puan tengah menikmati kehidupan, tengok kebesaran Tuhan. Yang mana lagi bagus? Tuan-puan rasa lah. Tak suffer maksudnya. Enjoy life, meninggal kat situ. Tak ada kata sakit, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lepas tu, disebabkan ada orang meninggal, kita terpaksa balik awal. Sebab ada passenger umur 80-an meninggal. Okay? Maksudnya apa tuan-puan? Enjoy life sampai ke akhir usia. Enjoy life dengan mengingati Tuhan. Okay? Jadi tuan-puan, okay. Itu bila saya tengok tu, barulah saya fikir kita kena wujudkan satu circle yang baru. Sebelum ni sudah ada achievers kita yang dah berjaya. Sekarang ni tuan-puan, ikon-ikon yang kita pilih ni, mereka bukan sahaja umur 50 tahun ke atas, tetapi mereka bermula dengan public goal pada usia 50 tahun dan ke atas. Lagi 4 tahun saya 50. Tapi saya tak layak masuk jihad veteran. tak fair. Saya bermula umur 30, tak fair lah. Kalau saya cakap saya veteran, tak apa dah saya bermula 30. Tapi ikon-ikon kita ni bermula 50, bukan bermula 30 macam saya. Okay? Jadi kita nak ikon-ikon ni akan memberi inspirasi. Umur 50-an, umur 60-an, kita ada masa yang panjang lagi tuan-puan untuk bina kejayaan besar dalam kehidupan kita. Okay. Kalau tuan-puan yang umur 50, katakanlah meninggal dunia pada umur 75 tahun, berapa tahun lagi masa untuk hidup? 25. Tuan-puan, saya buat bisnes public goal ni baru 16 tahun. Maksudnya kalau tuan-puan buat bisnes public goal start umur 50-an, sempat sampai Antartika tuan-puan. Betul tak? Sempat. Saya start daripada tak ada apa-apa, tuan-puan dah start dah ada veteran.
Tak payah tunggu 15 tahun tuan-tuan. Tak sampai 10 tahun tuan-tuan dah boleh sampai ke Antartika. Pakai duit sendiri, tak payah pakai duit public gold. Public gold memang akan bagi kita, bila kita ada duit, kita boleh pergi sendiri tuan-tuan. Okey? Tadi Cikgu Dora cakap dengan saya, nak pergi Antartika. Tak apa, sampai masa kita akan pergi Antartika, pakai duit kita sendiri daripada public gold bayar. Okey? Okey. Tuan-tuan, kebimbangan saya, okey, tuan-tuan, tentang generasi yang pencen, tuan-tuan. Saya sangat bimbang dengan rakyat Malaysia bila bercakap tentang pencen. Okey. Tuan-puan, saya baca tentang persaraan ni, tentang pencen ni 20 tahun yang lalu. Saya dah khatam buku Tuan Azizi Ali, tajuk dia Pesara Jutawan. Saya dah khatam buku tu 20 tahun yang lalu. Dan apa yang Tuan Azizi sebut, dia kata antara yang jadi realiti, dia kata waktu tu pencen umur 50-an, awal 50-an. Dia kata apa? Dia sangat yakin majoriti akan bersara miskin. Dia suggest kerajaan Malaysia supaya naikkan umur pencen kepada 60. Waktu itu saya fikir logik ke 60? Tapi hari ini realiti, betul tak? Sebab ramai akan bersara miskin. Dan ada lagi ura-ura bersara nak naikkan kepada 65. Lagi teruk. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya bimbang majoriti akan bersara miskin. Tiga perkara. Satu ialah sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dapat duit yang banyak, KWSP, dapat duit gratuity, dapat apa saja reward hari pencen, kerja 30 tahun, 3 tahun akan habis. Sebab tak ada ilmu. Yang pertama. Yang kedua, tak menabung, tuan-tuan. Tak menabung. Tuan-tuan, attitude orang hidup dengan menabung dengan attitude orang hidup dengan hutang berbeza, tuan-tuan. Berbeza. Jadi ramai rakyat Malaysia, bila sampai umur pencen, dia dapat duit selongkok, dalam keadaan dia tak pernah menabung, waktu tu apa sahaja ada di tangan akan habis dalam masa sekejap saja. Dan yang ketiga, tuan-tuan, dia tak ada circle. Mana ada, dia tak ada circle. Circle orang-orang kaya tak ada. Okey? Jadi itu kebimbangan saya. Jadi tuan-tuan, solutionnya ialah kita sediakan circle G100 5G veteran. Yang mana mereka yang usia 50-an, 60-an, ini mereka yang ada duit, mereka yang ada ilmu, mereka ada mindset yang betul. Sebenarnya tuan-tuan, okey, kelebihan mereka yang usia 50 tahun, 60 tahun. Okey, saya selalu jumpa dealer-dealer partikel 50-an, 60-an cakap, boleh ke saya buat lagi? Saya dah umur 50. Saya dah umur 60. Tuan-puan sedar tak? Pada orang yang usia 50 tahun, 60 tahun, dia ada satu kelebihan yang orang lain tak ada. Tuan-puan yang tahu tak? Agak-agaknya apa? Dia ada wisdom. Yang mana wisdom, kebijaksanaan tu datang daripada pengalaman hidup dia yang panjang. Dia ada kebijaksanaan. Wisdom ni datang daripada pengalaman. Pengalaman mungkin kejayaan dan pengalaman mungkin kegagalan dalam hidup dia. Yang mana ataupun mungkin bukan pengalaman dia melihat kehidupan inner circle dia sepanjang hidup dia 50 tahun. Dia ada satu wisdom. Tetapi wisdom dia tu bila usia macam tu, dia tak channelkan wisdom dia tu untuk kepada masyarakat. Tuan-tuan, saya ada baca satu buku yang sangat menarik. Tajuk dia, saya baca lama dah berbelas tahun. Tajuk dia The 5 Secret You Must Discover Before You Die. Tuan-tuan boleh check buku tu. The 5 Secret You Must Discover Before You Die. Buku ni bukan tentang kejayaan. Dia tentang kebahagiaan dan makna dalam hidup. Dia kata macam mana penulis ni boleh tulis buku ni? Dia kata dia pergi interview lebih 200 mereka yang usianya 60 tahun ke atas, yang dianggap berjaya, pelbagai background, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Dia interview lebih 200. Tuan-tuan, dia tak pergi interview orang umur 20-an, tuan-tuan. Dia pergi interview 60-an. Sebab apa? Bagi dia, orang umur 60-an ada wisdom. Orang umur 60-an dia akan fikir, kalau aku muda balik, benda ni aku akan buat. Okey? Jadi, pada tuan-tuan dan puan yang umur 50 tahun ke atas, tuan-puan ada wisdom. Why not menggunakan wisdom tuan-puan melalui channel yang kita sediakan? Melalui public goals, support system G100 5G,
dengan wisdom tu tuan-tuan, bina kekayaan, bina kehidupan. Kehidupan yang lebih bermakna. Kita nak nanti tuan-tuan umur dah 50-an, 60-an, 70-an, tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada masa, dan tuan-tuan ada circle. 3 perkara. Circle yang positif. Okey, tuan-tuan, saya baru balik daripada mencadak sotong. Baru je. Tuan, bila saya fikir-fikir balik tuan-tuan, mencadak sotong, kalau ada duit, saya seorang ada duit, saya tak boleh pergi. Ada duit tak cukup tuan-tuan. Ramai orang ada duit, tapi kena kerja pagi petang, minta cuti pun tak boleh. Boleh ke minta bos nak cuti, saya nak pergi mencadak sotong, boleh? Tak boleh kan? Nak minta cuti mesti buat cerita sedih, betul tak? Satu, ada duit. Yang kedua, ada masa. Ada masa. Sebab kita mencadat hari orang pergi kerja. Dan yang ketiga tuan-tuan, ada duit, ada masa, belum tentu boleh mencadat sotong. Takkan saya pergi dengan isteri naik satu bot. Kena ada circle, kena ada kawan-kawan tuan-tuan. Yang best tu, bukan sekadar kita tangkap sotong tu. Kita bergelak dengan kawan-kawan, kita sembang, kita penyakat. Kita gelak sama-sama, itu yang best. Jadi, ada duit, ada masa, ada circle. Inilah, ada duit, ada masa, ada circle. Dan inilah program veteran kita adakan untuk memberi peluang kepada tuan-puan pada usia bersara. Tuan-puan ada duit, ada masa, ada circle. Tak payah sentuh duit KWSP tuan-puan, tak perlu sentuh simpanan tuan-puan yang lain. Build up bisnes bersama Pagi Gold 3 ke 5 tahun. Enjoy life dan pergi lihat dunia. Success is predictable. See you at the top.